Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala suruh jadi sempurnakan iddah dia, iaitu 30 hari atau 28, 29. Kalau terkedai kita tak boleh puasa, mana kata kita ganti sebanyak kita tinggal, itulah supaya nak masuk dalam walitukmilul iddata juga. Orang tak boleh puasa pun, perempuan khususnya bila dia mari bulan ni. Walitukabbirullaha ala ma hadakum ni, masya-Allah, takbir kepada Allah pada hari raya khususnya. Oleh itu maka marilah kita banyak ingat dasar pada perintah Allah. Semua tu perintah. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha la'allakum tashkurun. Harap dianya mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah atas Ramadan ni. Kalau siapa kenal Ramadan sungguh, Allah. Abang tu orang dulu yang kata, cik boleh nak Ramadan sepanjang tahun. Noyak atau kelebihan Ramadan ni tinggi berdoa. Boleh kepada kita ya di main-main, sehat-sehat main. Tak ada berasa lebih, tak ada berasa nak syukur. Nah, dan pada bulan ini diperintah khusus. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Ya duduklah siri celah di antara ayat apa? Ayat puasa. Doa pula. Sanggup nak beri doa segala-gala, nak beri apa dia balasan, nak istijabah semua doa kita. Bahawa kita ni ada masalah banyak, sore-sore ni bila tak habis hajat dia tu. Tapi tak minta. Ni buat keras perut dia panggil. Keras perut tak apa lagi. Sombong tu berat benar. Sombong tu mana kafir dah. Kufur mana sombong. Keras perut ni mana tak erti. Bodoh. Nah, na'udzubillah minasyaitan. Islam dia tak ada orang bodoh. Orang ada doa Quran tak ada bodoh. Orang tak ada bodoh, tak ada doa Quran, bodoh. Nah, ya asal kita ni bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Asal kita lah tu. Kalau tak ada Quran, innahu kana zaluman jahula. Daripada Quran lah jadikan dia tu tak ada zalim, tak ada jahul. InsyaAllah faedah dah. Jangan buat main-main dengan Quran, jangan mongkam dengan Quran. Jadi kita tu sungguh Quran sekarang. Nah, terutama 10 akhir ni, Nabi tak biasa dia sungguh beribadat pada Allah. Nah, pada masa lain lebih pada 10 akhir. Ini hadis sahih. Nah, malah apa dia? Bagi yang dia tidak pernah dia ijtihad pada bulan lain. Oleh itu maka marilah kita buat persiapan sungguh. Terutama orang muda-muda nak sakut apa ni. Nah, maka niat molek. Cari murabbi molek sejak kita ni pian murabbi. Yang murabbi tu beri kesan dalam segi etikah. InsyaAllah ta'ala. Supaya boleh gerak sama, gerak jiwa dia tu. Nah, kok peratu wacai tu banyak. Supaya kita tu hidup jiwa. Hidup jiwa tak apa, hidup etikah. Nah, etikah bukan body tu tunjuk ya. Bagi hak suruh jiwa tu. Tidur sekali dengan Nabi, puasa tu aku tidur supaya Nabi tidur ni. Nabi tidur dah sejak lah ni. Supalah tu puasa. Nabi makan dah sejak. Nah, Nabi minum, Nabi gapo dah sejak. Semaya baca Quran dah sejak. Nah, bangun dah sejak. Main tahajud dah sejak. Kita pun belah tu lah. 10 hari duduk sekali Nabi dah. Maka orang sekali Nabi Madrasatul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Madrasatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, azzalah sungguh-sungguh menjadi kuat. Allah Ta'ala akan menghapuskan segala penyakit-penyakit yang menghalang kita daripada untuk nak beribadat pada dia. Serupa dengan ibadat Rasulullah SAW. Bulan Ramadan serupa dengan Ramadanul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawil sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.